Abang Jubah, Ya, Bob. hari ni tak pakai jubah pula. Hari ni Abang Jubah tak pakai jubah. Sebab video untuk hari ni, Abang Jubah nak bagi kredit dekat Ari Auto Service. Banyak yang mengadu kat Abang Jubah, polisi insurans mereka third party, kereta dia dilanggar sehingga total loss. Tak ada satu bengkel pun yang nak uruskan tuntutan sebegini. Untuk kes-kes yang macam ni, sebenarnya ada dua cara yang korang boleh buat. Yang pertama adalah korang urus sendiri kes ni dari segi dokumen, adjuster, kemudian korang submit terus ke atas insurans yang melanggar. Cara yang kedua pula, korang tetap kena sediakan semua dokumen tuntutan, korang kena melantik adjuster. Kemudian, korang boleh submit kes ni melalui peguam. Bila dah guna peguam ni, selalunya akan ada bayaran yang akan dikenakan oleh lawyer. Dokumen-dokumen yang korang perlukan pula adalah salinan geran, salinan polis report, salinan polisi insurans, salinan IC dan juga lesen memandu owner kereta, salinan IC dan juga lesen mandu pemandu, dan yang terakhir adalah keputusan penuh kes polis. Semoga video kali ini memberi manfaat dekat korang semua. Buat followers Abang Jubah semua yang berada di Melaka, kalau korang nak naik mesin goyang macam bengkel Abang Jubah ni, korang boleh datang ke bengkel Ari Auto Service. Kat mana location dia? Abang Jubah akan pin di akhir video ini. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.